sangat-sangat memudaratkan. Dan kita lihat mereka malah melangkaui itu dengan meminta sekatan terhadap Ben-Gvir. Poland telah meminta perkara itu. Dan sekarang, secara rasmi, Itali juga meminta perkara itu. Baru sebentar tadi, Menteri Luar Itali baru saja meminta UE, meminta Wakil Tinggi Hal Ehwal Luar Negeri di UE, di AU, maafkan saya, perkara-perkara ini sangat serupa. Kalas agar memasukkan isu pengenaan sekatan terhadap Menteri Ben-Gvir dalam perbincangan seterusnya, para Menteri Luar EU mengecam tindakan ini. Dan ini sekarang berlaku ketika kita tidak mempunyai Hungary di sana. Sekurang-kurangnya kerajaan semasa masih belum menunjukkan apa yang boleh dilakukan dengan Israel, tetapi Israel tidak mempunyai kuasa veto itu dalam EU. Sementara itu, masih ada perbincangan dengan Republik Czech di sana yang sebenarnya boleh menggantikan Hungary untuk negara yang akan meletakkan veto itu. Apapun, ini sudah tentu merupakan tanda reaksi yang sangat-sangat marah daripada EU, daripada pelbagai negara barat. Ia bukanlah satu kejutan bahawa Turki kini mengecam, tetapi memang benar perkara ini semakin meningkat di Israel. Kita dapat lihat mereka cuba mengimbangi keseluruhan isu ini. Menteri Luar berkata bahawa Israel tidak selari dengan nilai-nilai tersebut. Mereka menunjukkan gambar-gambar, anda tahu, memberi air dan perkara lain kepada para aktivis. Dan mereka berkata bahawa inilah nilai-nilai kita. Kami telah mendengar Perdana Menteri Netanyahu berkata semalam bahawa walaupun Israel mempunyai hak untuk menghentikan para aktivis itu dan mereka memanggil keseluruhan, anda tahu, sumut flotilla ini sebagai satu aksi publicity, satu gimmick publicity dan mereka mengecamnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Itamar Ben-Gvir adalah sesuatu yang tidak selari dengan negara Israel. Dan mereka sedang cuba meminimumkan kerosakan yang telah dilakukan oleh Menteri Ben-Gvir dan semuanya berlaku dalam konteks pilihan raya. Semalam kami berada di Knesset dan kami berbincang tentang bacaan awal untuk pembubaran Knesset. Himpen pada dasarnya sudah bermula dan Ben-Gvir mahu menunjukkan apa yang dia boleh lakukan untuk pengundinya yang mungkin suka perkara seperti ini, katakanlah. Tetapi di pihak lain, Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Luar Gideon Sa'ar memang tidak suka. Dan mereka juga mahu tunjukkan perkara itu kepada pengundi mereka, saya rasa, tetapi juga kepada komuniti antarabangsa. Balik ke mas kini yang sangat penting dari sana. Terima kasih untuk itu.